Jadi insya-Allah pada malam ini berkaitan anak yang derhaka bagi ibu bapanya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahumā uffin, dalam juzuk yang ke-15 suratul Isra. Kalau ayat yang di tengahnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uffin, yakni jangan engkau kata bagi keduanya itu uffin. Jadi bila sebut uffin ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan uffin? Kena faham yang dimaksudkan uffin adalah perkataan yang boleh tersentuh, perkataan yang boleh tersentuh perasaan hati ibu bapa. Apatah lagi perkataan yang boleh tersentuh, dia terasa perasaan ibu. Sekiranya hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita duk belajar pada malam ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sungguh situasi pada hari ini anak yang derhaka kepada ibu bapanya cukup membimbangkan dan cukup menyedihkan. Tambah pula hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak itu nak sesuatu kepada ibunya, Allah Akbar, dia sanggup buat apa sahaja kepada ibu dia. Seperti mana yang berlaku, saya balik kampung baru-baru ni, cuti raya. Ni benda-benar tuan-tuan, cuti raya. Mak saya cerita, bila anak dia tuan-tuan, bunyi apa? Bila anak dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nak benda yang sesuatu yang tak dapat, yang dia tak idam, dia sanggup buat apa sahaja kepada mak dia, apatah lagi kepada ayah dia. Ni orang kata dadah. Ni tuan-tuan, dadah. Dia nak jadi doktor tapi tak kesampaian. Jadi doktor sendiri, duk cocok. Bila jadi doktor sendiri ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nak duit. Dalam masa sama dia sanggup bunuh ibu dia. Dalam masa sama dia sanggup bunuh ayah dia. Dalam masa sama juga dia sanggup bunuh adik dia. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni bamai lah. Di mana Ustaz? Di Negeri Sembilan, Kampung Seh, Gejolobat, Gejologu. Tuai tadi Tiga Tangkai. Ni tuan-tuan ni, bila dia dah bunuh emak dia, dia bunuh ayah dia, dia bunuh adik dia, dia kelai pula leher si bapak dia ni. Maknanya dia potong. Dia potong tuan-tuan, Allah Rabbi, dia potong. Bila dah potong dia tuan-tuan, ni saya buat seumpama kata apa, kepala. Ni bukan kepala, ni contoh, ni botol ayak. Bila dia dah kelai tuan-tuan, kepala bapak dia dah potong, dia bawa jeng-jeng ni jalan satu kampung. Hoi, oh ya hoi. Hoi, oh ya hoi. Nanti perambil. Kami apa ni? Lagu. Bapak ya. Ni, dia jeng-jeng. Kalau bapak kalau nampak orang lagu ni, berani tak pergi dekat? Bapak berani tak pergi dekat? Tu ibu belakang. Berani tak?
Oh, jangan cik pasal lah. Tak sanggup deno. Masuk saya. Duk jeng-jeng kan? Subhanallah tuan-tuan. Ni akhir zaman.